Zaf ada satu soalan yang nak diajukan kepada semua game poker yang menonton maupun yang mendengar pada malam ni. Korang bayangkan kawan baik korang yang korang dah anggap macam keluarga, yang korang dah kenal sejak zaman sekolah, dan kawan korang ni pun pernah datang ke rumah keluarga korang, dah kenal mak bapak, dah kenal adik-beradik, pernah tidur satu katil, makan sama-sama, lepas tu waktu petang main bola. Senang cerita, luar dan dalam kawan kau ni dah kenal dah. Dan kau cukup yakin inilah kawan yang dikatakan hingga ke jannah, hingga ke syurga. Hidup dan mati aku boleh percaya kau lah. Tapi hanya dengan satu malam yang tidak pernah disangka-sangka, kawan korang berlaku hianat. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini, lebih pisang jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Malam ni kita akan pendengarkan kisah seram kiriman daripada salah seorang subscriber yang ingin dikenali dengan nama Amirul. Dan menurut Amirul, kejadian seram dan pahit ni berlaku dalam kehidupan dia pada tahun 2014. Amirul pada masa tu dah berusia 29 tahun dan bertugas sebagai seorang graphic designer di sebuah kedai printing yang terletak di area Lembah Kelang. Sebagai background, korang kena tahu, Amirul ni dia ada seorang kawan baik yang telah pun dianggap keluarga bernama Zakaria. Zaman college dia kenal Zakaria ni disebabkan itulah satu-satunya kawan yang dia boleh harap. Susah dan senang, Zakaria selalu ada dengan dia. Dan waktu kat zaman college, Amirul ni orang panggil dia dengan nama Arul. Manakala Zakaria, dia tak ada nickname. Orang panggil dia dengan nama penuh saja. Weh Zakaria. Bukan sebab apa. Kalau orang yang bernama Zakaria, kau nak pendekkan nama dia, bagi diri Amirul sendiri bahaya, Mat. Baik jangan. Sebab dia akan membawa maksud yang berbeza dan ada kalanya, dia jadi awkward tau kau nak panggil dengan gelaran yang pendek tu. So biarkan, kekalkan nama Zakaria. Kau panggil je nama penuh dia. Itu tak penting, kita tolak ke tepi. Menjengah ke tahun 2014. Perkenalan diorang dah lama gila dah. Pada malam tu, Amirul ni baru habis bertugas lah. Lebih kurang pukul 10 malam. Dan apabila dia cek telefon bimbit, dia dapat beberapa miss call daripada kawan baik dia Zakaria. Amirul pun call. Dan rupa-rupanya Zakaria pada malam tu, dia cakap, jom kita lepak. Masing-masing busy kerja. Lama dah tak jumpa kau. Banyak benda nak borak ni. Bagi diri Amirul, samalah juga macam kita. Kalau kawan baik ajak lepak, badan yang penat pun, apa dah hal, boleh lah. Kat mana nak lepak? Zakaria cakap, kau datang mamak dekat yang rumah aku boleh tak? Aku malas nak gerak jauh-jauh. Kau team, set. Sampai je dekat mamak tu, order makan, order minum, diorang pun start lah berborak kan. Masing-masing ceritalah stres kat tempat kerja macam mana. Lepas tu sekarang ni kehidupan kau dah macam mana. Lepas tu adalah mengimbau balik dekat zaman college, kenakalan diorang, kena marah dengan lecturer. Yang peliknya, yang membuat Kak Amirul rasa tak puas hati sikit, perangai Zakaria sepanjang lepak kat kedai mamak tu. Secara kebiasaan, menurut Amirul, Zakaria ni dia jenis petah bercakap. Ada je topik. Memang best lah kalau kau lepak dengan Zakaria. Tak kering gusi, Mat. Kelakar pun kelakar. Malam tu, Zakaria yang ajak Amirul lepak. Tapi sepanjang diorang borak, Amirul yang paling banyak cakap. Zakaria ni akan cakap sepatah-sepatah saja. Lepas tu dia senyap. Ada kalanya Zakaria ni akan termenung. Tak tahulah apa yang dia fikir. Amirul rasa risau melihat kawan baik dia seolah-olah macam ada masalah. So Amirul pun tanyalah si Zakaria ni, kenapa kau ni? Kau ada masalah keluarga ke? Kau kena bully kat tempat kerja ke? Zakaria tak ada cakap apa. Dia senyap je. Paling kurang pun dia akan cakap kat Amirul, tak ada apa lah. Biasalah, sekarang ni kita dah banyak benda nak kena tanggung kan. Penat kot. Bagi diri Amirul, okey lah.
Lain kali kalau penat tak payah ajak lepak. Dah tahu penat tu, rehat je lah kat rumah. Lama tak lama, diorang lepak lebih kurang 2 jam. Sedar-sedar dah pukul 12 lebih. Waktu Amirul nak meminta izin nak pulang ke rumah, bagi diri Amirul pun, oi penat lah, hari ni pun dekat office aku banyak kerja ni. Sebelum balik, si Zakaria ni selup lah beg. Dia ada bawa satu beg dan dia keluarkan sebungkus sebungkus macam hadiah, tapi dibalut dengan surat khabar lama tau. Dia letak kat atas meja. Amirul pelik. Ni apa benda ni? Kau beli apa ni? Zakaria perlahan-lahan dia tolak bungkusan tu, menghala kat Amirul. Dia hanya cakap, ni ada hadiah sikit aku nak kasih kat kau. Amirul rasa, oi, apa benda birthday aku lama lagi. Sepanjang kita kawan tak pernah lah kau nak kasih aku hadiah. Lepas tu kalau nak kasih hadiah pun agak-agak lah, takkan pakai surat khabar bro. Ini balut roti canai punya. Apa benda dalam ni? Zakaria tak cakap apa. Buka Amirul, kau tengok sendiri. Amirul pun buka. Perasaan nervous ada, gembira pun ada. Ui, besar hadiah ni. Bila buka-buka je, Amirul rasa kurang selesa. Apa yang dihadiahkan daripada Zakaria merupakan satu patung kayu, dan patung ni merupakan watak seorang puteri. Sebab pakaian patung ni dia macam puteri perempuan lah, tapi diukir dengan ukiran kayu. Dia macam klasik tau, macam patung lama. Soalan pertama yang diajukan oleh Amirul, kau dapat mana tu? Ini macam barang antik je. Kenapa tu kau kasih aku ni? Menurut Zakaria, tak ada. Hari tu aku jalan dekat pasar seni. Lepas tu, yalah kau kan suka kumpul-kumpul patung-patung anime, Iron Man. Aku tahu. Lepas tu bila aku nampak patung puteri ni, tak tahu lah, aku terasa nak hadiahkan dekat kau. Kau mesti suka kot. Bagi diri Amirul, kawan dah hadiah, takkanlah kau nak cakap, tak nak buruk Amirul agak okey lah. Cantik ke? Tapi lain kali tak payah patung-patung kayu je ni. Aku kumpul macam yang moden-moden, Power Rangers, hero-hero. Tapi boleh lah, nanti aku letak kat rak Terima kasih Malam tu bila Amirul sampai kat rumah, dia masuk kat dalam bilik dia. Bilik dia ni memang ada rak tau. Dan dekat atas rak tu penuh lah patung-patung Iron Man, Spider-Man, Batman. Yang mana kumpul action figure memang bersepah dekat dalam bilik Amirul. Jadi patung puteri yang dihadiahkan oleh Zakaria tadi, dia letaklah bersebelahan dengan action figure dia yang lain, patung-patung dia yang lain ni. Dan malam tu disebabkan kepenatan, lepas dah letak, dia tengok, okey lah, cantik juga patung puteri ni. Amirul pun tidur. Dan segala-galanya bermula sebaik saja. Patung puteri yang dihadiahkan oleh Zakaria telah pun masuk ke dalam rumah keluarga Amirul. Di sinilah titik hitam yang ingin diceritakan oleh Amirul kepada semua geng puaka. Gangguan yang dialami oleh Amirul bukan berlaku terus tau. Bila dia dapat je hadiah daripada Zakaria, dia dah letak dah dekat atas rak, tak ada apa pun yang jadi. Selang 2 minggu lepas tu, secara perlahan Amirul dah mula sedar berlaku sedikit perubahan dekat dalam bilik tidur dia. Yang awalnya dekat dalam bilik tidur, lepas tu mula melarat satu rumah terkena gangguan. Cerita dia macam ni. Sebelum Zaf nak teruskan, Zaf nak bagi tahu latar belakang keluarga Amirul. Mak bapak dia ada ambil seorang anak perempuan, anak angkat lah. Dan pada masa tu, anak angkat yang perempuan ni dikenali dia nama Alia, bukan nama sebenar, masih kecil lagi, berusia lebih kurang 11 ke 12 tahun macam tu. Dan Amirul juga ada seorang abang. Jarak umur selang 3 tahun. Kiranya Amirul ni 29, abang dia 33 tahun. 33-32 tahun. Macam itulah. Rumah teres 2 tingkat, bilik Amirul terletak kat tingkat atas. 2 minggu dah patung tu Amirul letakkan dekat rak. Tak ada apa pun yang jadi. Dan setiap kali Amirul dah pulang daripada kerja, Amirul ni akan tidur lambat. Sebab banyaklah sebagai seorang graphic designer, engkau terpaksa korbankan sedikit lah tidur kau. Jadi Amirul akan tidur lebih kurang pukul 3-4 pagi. Dia akan duduk kat meja komputer bersebelahan dengan rak patung-patung. Dia akan buat kerja dia.
Gangguan pertama yang membuatkan Amirul rasa tak selesa, dia bermula dengan aura. Setiap kali dia duduk kat dalam bilik, sebelum ni dia tak rasa benda tu. Tapi sejak dia dapat patung daripada Zakaria, dia rasa macam ada kehadiran benda lain kat dalam bilik. Macam ada orang tengah perhati dia. Waktu dia tidur pun dia rasa kurang selesa, macam ada orang baring kat sebelah. Tapi bila dia buka mata, tak ada apa pun. Dan benda ni telah membuatkan Amirul, yelah, dia tak nak fikir buruk. Adakah disebabkan patung puteri ni ya? Tapi patung tu tak ada hal pun. Tak ada pun berubah ke apa ke. Okey je. Mungkin mainan perasaan, mungkin penat punya pasal. Kerja pun banyak. Amirul abaikan. Selang beberapa minggu lagi, adalah satu malam Amirul tengah baring kat atas katil. Awal lagi, lebih kurang pukul 10 malam. Dia baring, dia dengan telefon bimbit, dia scroll lah. Tengok TikTok, tengok IG saja. Sementara nak tunggu mata dia berat, bapak dia daripada tingkat bawah panggil nama Amirul. Banyak kali bapak dia panggil. Mirul! Mirul! Turun kejap Mirul! Sebagai seorang anak macam biasa lah. Alamak, dah kenapa bapak aku ni? Jarang bapak dia nak panggil. Lagi-lagi pula dah lewat-lewat malam macam ni kan. Buka pintu, turun ke bawah. Bapak dia duduk dekat ruang tamu tu dengan abang dia. Lepas tu bapak dia cakap kat Amirul, ayah tak kisah kau nak kumpul patung-patung, tapi tak payahlah bawa keluar daripada bilik kau. Tak payah nak hias satu rumah. Kau letak je kat dalam bilik. Amirul terkejut. Dah kenapa bapak aku ni? Panggil-panggil, lepas tu nak merentan kan. Nak cakap aku sepahkan rumah dengan patung-patung lah apa. Mana ada ya? Amirul cakap patung semua Amirul letak kat atas rak. Mana pernah Amirul nak letak mengata-kata. Bapak dia terus tunjuk tu patung yang kau letak kat atas TV tu. Tak payah. Kau pergi bawa masuk balik bilik kau. Amirul tergamam, Mat. Terkejutlah dia. Sebab salah satu patung, dan geng puaka boleh agak lah, patung puteri yang dihadiahkan oleh Zakaria. Cantik je duduk kat atas TV tu. Seolah-olah macam Amirul ni saja letak kat atas TV. Bermain dalam fikiran Amirul, macam mana patung ni boleh beralih tempat? Aku tak ada bawa keluar. Sejak aku dapat, aku letak kat rak, aku tak pernah sentuh dah. Mungkin adik perempuan aku, Alia kot. Sebab abang dia tak mungkin lah masuk nak ambil patung tu. Abang dia jarang masuk bilik Amirul. Paling kurang pun adik dia nak ambil patung Batman, Spiderman. Biasalah budak nak buat main kan. Amirul memang tak kisah pun. Mesti kerja Alia ni. Tanpa berfikir benda-benda yang merepek, Amirul ambil balik patung puteri. Dia naik atas, dia letak kat rak. Lepas tu dia pergi kat bilik adik perempuan dia, si Alia. Dia buka pintu. Alia ni tak tidur lagi. Tengah main lah dengan teddy bear apa semua. Amirul tanya perlahan-lahan, Alia, ni abang nak tanya ni. Alia ada masuk bilik abang Alia ni senyum, lepas tu dia geling kepala. Lepas tu Amirul tanya lagi, Alia, lain kali kalau Alia nak main, lepas Alia dah habis main patung tu, Alia letaklah balik kat dalam bilik tau. Alia ni angguk. Dalam hati Amirul lega lah. Betul lah, Alia lah ni yang pergi ambil patung ni. Dia masuk balik kat dalam bilik. Dia baring kat atas katil. Sebelum nak lelap, waktu Amirul tengah termenung memandang patung rak dia tu, lepas tu dia tengok, wish, aku nak kena belilah patung Iron Man satu lagi. Tengah mengelamun, Amirul tersentak. Kali ni otak dia macam dah berhubung tau. Sebaik saja dia perhatikan rak di mana dia letak patung puteri. Kalau mengikut ketinggian Alia, Alia takkan sampai nak ambil patung puteri tu. Sebab dia letak dekat rak yang paling atas. Biar betul Alia yang bawa keluar. Tapi kalau dia bawa keluar macam mana? Macam mana dia nak ambil? Takkan dia panjat? Ui, runtuh rak aku kalau dia panjat. Tak apa lah, abaikan. Amirul dia dah mula rasa tak sedap. Tapi lantak tak ada apa kot. Berjalan seperti biasa lagi. Amirul dia teruskanlah pekerjaan dia. Bila balik, setiap malam dia akan duduk kat meja. Dia siapkan kerja dia. Lepas tu dia tidur. Tak ada apa pun yang berlaku. Dan kali ni patung puteri tu cantik je duduk kat atas tu. Aura seperti ada orang usah dia, ada orang perhatikan dia, masih dirasai. Tak apalah, aura je. Tak ada apa pun.
Ada salah satu malam waktu Amirul tidur, dia tak sedarlah pukul berapa. Amirul ni jenis yang kalau tidur dia jarang gila mimpi. Sedar-sedar dah pagi lah, nak pergi kerja. Ada salah satu malam menurut Amirul dia ingat sebab ini je mimpi yang dia alami. Dekat dalam mimpi tu dia berada kat dalam satu rumah, macam rumah Melayu yang lama, rumah kampung. Dan dia tengah makan. Dia tak tahulah siapa yang masak, siapa yang kasih, tapi dia tengah duduk kat dalam rumah kayu tu. Dia tengah menjamu selera. Makanan tu sedap lah, ada lauk-lauk apa semua. Makan. Lepas tu daripada arah dapur keluarnya seorang nenek. Tak ada menakutkan pun, macam nenek biasa. Pakaian pun biasa, bukanlah muka buruk ke apa. Lingkungan mungkin 60-70 tahun lah kot. Nenek ni jalan, duduk depan Amirul. Amirul tak ada rasa takut ke apa. Dia makan sambil dia tengok je muka nenek ni. Lepas tu last sekali nenek ni tengok muka dia, lepas tu nenek ni senyum tau. Terjaga daripada tidur. Yang membuatkan Amirul pelik, apa maksud mimpi tu Macam mana aku boleh mimpi yang pelik macam tu? Yelah, mungkin lah sebelum tidur aku ada layan movie seram-seram ke. Tapi tak ada. Amirul ni jarang sekali nak layan cerita-cerita seram ke apa. Dia tak minat pun. Mainan perasaan kot. Dia abaikan lagi. Padahal itu kalau bagi diri Zaf, itu dah petanda tau sebenarnya. Yelah, tak semua orang pernah terkena gangguan. Macam diri Amirul, dia tak sedar pun itu merupakan petanda. Ada sesuatu yang dah duduk kat dalam bilik dia. Sampailah satu tahap di mana gangguan yang bermula secara perlahan dah mula berani memunculkan diri. Sebab adalah salah satu malam, sama juga Amirul ni tengah duduk kat dalam bilik. Amirul ni jarang gila lepak bersama mak bapak dia. Lelaki yang dah berusia 29 tahun, yang dah berkejaya. Bagi diri Amirul, dia lebih banyak meluangkan masa kat dalam bilik dia. Time tu dah pukul 1 pagi, Amirul ni tengah buat kerja. Lepas tu dekat luar bilik, dia dengar macam ada suara perempuan gelak. Dia ingatkan mak dia kalau tak puas Alia ni. Tapi gelak ni non-stop tau. Dia tak adalah kuat sayup-sayup. Boleh dengar lah. Amirul dia tengok jam, dah pukul 1 lebih. Siapa sih? Bilik mak bapak dia kat bawah. Mak aku naik atas ke? Main dengan Alia. Tapi kenapa gelak? Rancak sangat ni. Macam dekat luar bilik je, macam dekat area tangga tu. Amirul berhenti buat kerja. Dia buka pintu bilik. Time tu nervous lah juga. Dia perhatikan dekat luar. Senyap lagi. Dia menuju ke bilik adik dia. Bilik adik dia kat sebelah je. Dia buka pintu. Amirul nampak Alia ni tengah tidur. So mak dia tak ada kat atas, Alia tengah tidur. Suara perempuan gelak tu dah berhenti. Persoalan dia, suara siapa? Tadi aku yakin dengar ada orang gelak-gelak. Bila Amirul nak keluar daripada bilik adik dia, nak masuk balik ke dalam bilik tidur, dia akan menghala ke arah tangga. Dekat hujung tangga. Ini apa yang dikatakan oleh Amirul. Dia terkejut, Mat. Sebab bila dia patah balik nak masuk ke dalam bilik, ini kali yang kedua dekat atas lantai di tingkat 2, menghala turun ke bawah tu, dekat hujung sekali dia nampak patung puteri tu. Cantik je. Seolah-olah macam ada orang letak betul-betul kat atas lantai, menghadap ke arah Amirul. Dia tak tahu sama ada apa aku patut buat ni. Takut weh. Amirul takut gila. Sebab baru tadi dia tengah buat kerja, dia dengar ada orang gelak. Dia masuk bilik adik perempuan dia. Adik perempuan dia dah tidur. Dan seingat dia, waktu dia keluar je bilik, dia pandang tak ada pun patung tu. Tapi sekarang ni patung tu dah ada kat situ. Malam tu Amirul biar je weh. Dia tak ambil pun patung tu. Cepat-cepat dia masuk kat dalam bilik. Pertama kali Amirul ni siap kunci pintu bilik dia. Dia tengok kat atas rak, memang betul lah patung puteri tu dah tak ada. So apa yang dia nampak tu bukan mainan perasaan, bukan salah mata. Patung tu memang dah beralih. Cuma siapa yang alih? Alia tak masuk pun bilik dia. Dia tak jadi nak sambung buat kerja. Dia terus tidur. Keesokan harinya dia buat macam biasa je kehidupan dia. Dia tak ada tanya mak bapak dia, tak ada tanya Alia. Dia buat bodoh je. Pagi esok tu lah dia tengok patung tu masih ada kat situ. Dia ambil, dia letak balik kat atas rak. Dia terus pergi kerja. Dan geng puaka nak tahu tak, gangguan yang Amirul alami
Betapa bagi diri Zaf, pelik gila. Selang sebulan lepas tu, barulah terjadi lagi satu gangguan. Menurut diri Amirul, secara kebiasaan dia akan pulang ke rumah paling awal pukul 9 malam, paling lewat dah nak dekat ke pukul 12. Ada salah satu malam, Amirul ingat lagi, dengan badan yang penat, dia baru masuk pintu rumah. Dan time tu pun dah lewat dah nak menjengah ke pukul 12 malam. Masuk, nak menuju naik ke tingkat atas, mak dia panggil kat area dapur. Amirul, sini je Amirul. Amirul tak jadi nak naik atas. Dia pergilah ke dapur, dia tengok mak dia tengah bancuh air. Okeylah. Soalan pertama Amirul, mak tak tidur lagi ke mak? Dah lambat ni. Mak dia cakap, oh tak ada, mak tunggu engkau sebab mak ada benda nak tanya sikit. Tak apalah tu, biasalah tu. Amir pun tanya mak dia, kenapa tu mak? Ada apa-apa masalah ke? Soalan mak dia ni yang membuat Kak Amirul, tak tahu nak fikir apa lah. Dah kenapa mak aku tanya macam ni lah? Geng puaka kena tahu Amirul dia jenis yang peramah. Dan pada masa tu, dia tak ada kenal yang mana-mana perempuan pun. Selalunya adalah beberapa orang kawan lelaki yang akan datang ke rumah untuk bermalam. Nak tengok bola sama-sama ke, nak lepak dekat dalam bilik Amirul ke, itu dah menjadi kebiasaan. Tapi perempuan, Amirul tak pernah bawa masuk ke dalam rumah tu. Mak dia tanya, semalam kau ada bawa kawan kau datang rumah ke? Amirul mengambil masa untuk dia fikir. Semalam? Tak ada mak. Mana ada? Lagipun semalam baru hari Rabu mak. Kalau Amirul ajak kawan pun weekend lah. Tak ada. Kenapa mak? Mak dia diam. Bila Amirul cakap tak ada tu, mak dia diam lama tau. Amirul jadi risau lah. Kenapa mak aku ni So dia biarlah kan. Lepas tu mak dia cakap, bukan apa Amirul, kalau boleh mak just nak pesan lah, ni rumah keluarga tau. Ni kalau ayah tahu, ayah tak suka ni. Kalau ada kau jujur je lah dengan mak. Kau ada ke bawa kawan perempuan kau datang rumah malam tadi? Sebab mak dengar kau berborak dengan dia kat dapur. Kuat tau. Nasib baik ayah kau tak dengar. Mak malas nak cek. Tapi mak tahu ini mesti Amirul bawa kawan ni. Amirul geleng kepala. Tak ada lah mak. Amirul lepak kat dalam bilik je semalam. Mana ada kawan? Mak biar betul mak. Mak dia cukup yakin. Mak dengar engkau berborak, bergelak-gelak, tapi mak dengar suara perempuan. Lepas tu mak dengar juga suara engkau. Mak kenal suara engkau. Jujur je lah. Dah bertekak pula kat dapur tu. Lillahi ta'ala mak, tak ada. Takkanlah. Mak, agak-agak lah. Amirul dah 29 tahun. Tahu pantang larang dia. Beragak rumah keluarga Amirul nak buat macam tu. Tak ada mak. Mak tak tanya abang ke? Mak dia cakap, mak dah tanya abang. Abang kau mana pernah bawa kawan? Dia hidup dia macam tu je lah, seorang-seorang. Sebab tu mak tanya engkau. Sebab engkau je yang bawa kawan kau datang. Okey, itu dah meresahkan diri Amirul. Ni apa cerita pula ni? Macam mana mak aku boleh dengar benda pelik-pelik ni? Dia abaikan lagi. Amirul ni dia memang jenis lantak lah, tak ada apa lah. So mak dia pun dah senyap, Amirul pun dah senyap. Benda berjalan seperti biasa. Selang lagi beberapa minggu, ada satu hari Amirul dia dah pulang daripada kerja, dia dah makan, dia dah rehat kat ruang tamu, mak bapak dia dah tidur awal. Amirul naik kat tingkat atas nak masuk ke dalam bilik. Bila dia naik kat tingkat atas, dia terkejutlah pintu bilik dia terbuka. Sebab Amirul ni kalau dia lepak kat bawah, dia akan tutup pintu bilik dia. Tapi malam tu bila dia naik je atas, pintu bilik dia dah terbuka separuh. Amirul cepat-cepat berlari dan dia nampak adik perempuan dia tengah duduk kat atas katil Amirul, membelakangi dia. Adik dia macam tengah cakap dengan seseorang tau. Amirul dia tercegat kat depan pintu bilik, dia tengok je. Dan Amirul dengar apa adik dia cakap. Tak nak lah ikut kakak. Alia nak duduk sini. Alia tak nak ikut kakak. Amirul pergi duduk kat sebelah adik dia. Amirul tanya, Alia
Buat apa ni duduk kat bilik abang? Alia cakap Alia teman kawan abang. Amirul dah meremang. Dia tengok seluruh bilik dia. Adik aku ni apa hal ni? Banyak sangat makan rambutan ke apa sampai mabuk macam ni? Alia, kawan abang? Siapa kawan abang? Ini seram, Mat. Bagi diri Amirul kat dalam kiriman email pun, inilah dalam banyak-banyak gangguan yang membuatkan Amirul, seram gila. Alia bukan cakap kosong tau. Dia siap tunjuk. Tapi tunjuk ke arah meja. Meja kerja si Amirul ni dekat dalam bilik. Alia tunjuk. Tu kawan abang, perempuan. Terdiam, Mat, Amirul. Kosong. Dekat meja kerja mana ada sesiapa. Amirul terus capai tangan adik dia. Dah, tak payahlah. Jom masuk bilik Alia. Dah lewat dah ni. Pergi tidur Bawa masuk kat bilik dia. Alia pun tidur. Lepas tu Amirul sebelum masuk ke dalam bilik ni kelakar sikit lah. Dekat luar bilik sebelum nak masuk bilik, macam-macam doa Amirul baca. Doa makan pun dia selit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah. Kalau ada benda apa-apa kat dalam bilik aku, ya Allah, kau biarlah dia keluar, ya Allah. Janganlah kacau aku. Amirul takut weh. Dia masuk, nasib baik tak ada apa-apa Dan malam tu tak ada pun Amirul ni terkena gangguan ke apa ke. Semuanya okey. Dan gangguan tu berlarutan. Ada malam yang di mana bapak dia marah, bapak dia mengamuk. Sebab bapak dia ni pun ada minat juga. Tapi bapak dia minat kumpul barang-barang antik. Macam telefon bimbit lama, jam loceng dinding yang lama yang ada bunyi tu, teng, teng, teng. Lepas tu dekat rumah keluarga Amirul, bapak dia ada satu radio tau. Radio tu masih boleh main. Macam zaman 70-an punya radio. Dia besar. Lepas tu bila pasang lagu dia akan bunyi statik tu. Bapak dia mengamuk sampai ke abang dia kena marah, mak dia kena marah, Amirul pun kena marah. Apa hal? Bapak dia cakap, lain kali siapa yang dah pakai, yang dah dengar radio ni, tutup lah. Jangan biar terbuka macam tu je sampai ke pagi. Rosak tau. Ayah jaga elok benda ni. Ini bukan benda murah ni, mahal tau. Amirul senyap je. Abang tu semua senyap. Lepas bapak dia dah marah macam tu, Amirul tanya abang dia, bang, abang ke yang pergi pasang radio ayah tu? Abang dia cakap, mana ada. Jadah siang aku nak dengar radio, tak ada lah. Aku tak ada masa nak sentuh radio dia. Amirul tanya mak dia, mak ke? Ayah sampai mengamuk macam tu. Mak dia geleng kepala. Bukan. Tanya juga Alia. Alia ni geleng kepala. Lagilah Alia ni jadah dia nak main radio tu. Tapi menurut bapak Amirul, radio tu terpasang. Dan waktu bapak dia keluar daripada bilik, nampak radio yang letak kat atas meja tu terpasang. Bila bapak dia ingat balik, radio tu memainkan lagu macam lagu Melayu klasik yang dinyanyikan oleh seorang perempuan. Cindailah mana idah terhias. Sambil nyanyi, radio tu bunyi statik. Korang boleh bayang lah suasana dia macam mana. Tu yang buat bapak dia mengamuk. Bapak dia padam. Lepas tu esoknya bapak dia tu menjerit-jerit lah. Sebabkan biar radio tu dah main tak hati nak tutup apa semua kan. Okey. Bermula daripada saat tu, Amirul pun ceritakan kat mak bapak dia apa benda yang dia pernah alami apa semua. Dan terbongkar lah. Rupanya bukan Amirul seorang je pernah terkena gangguan. Abang dia pun pernah terkena gangguan. Barulah abang dia cerita. Abang dia cakap ada satu malam abang ni tengah lepak kat dapur. Sambil baca portal dekat phone. Abang dia ni suka baca surat khabar tapi dekat website lah. Abang dia lepak kat dapur sebab kat dapur tu ada satu meja makan. Abang dia memang suka lepak kat situ. Tengah lepak-lepak, abang dia dengar macam ada orang kat depan. Suara perempuan lah. Tapi perempuan ni macam tengah menangis tau. Daripada dapur, dia tak boleh nampak ruang tamu sebab dia dihadang oleh satu kabinet lah dekat dapur tu. Siapa yang menangis? Mak dia je ada.
Jadi dalam hati Abang Amirul, mak nangis dah kenapa ni pagi-pagi mak nangis kan. Daripada dapur abang dia keluar, bila tengok saja kat area ruang tamu, abang dia nampak ada seorang perempuan tau, pakai baju Melayu lama. Bukan baju Melayu, baju kebaya lama warna putih. Daripada atas sampai bawah putih, rambut panjang gila. Rambut perempuan ni tutup muka dia, berdiri kat tengah-tengah ruang tamu tu. Abang Amirul dah tersentak dah kat dapur. Macam mana ni? Apa aku nak buat ni? Abang dia baca saja apa yang abang dia tahu. Dan perlahan-lahan bila abang dia baca, perempuan ni dia macam angkat kepala, pandang ke arah Abang Amirul. Digambarkan muka perempuan ni dia macam sedih gila. Muka dia pucat, macam kabur-kabur sikit. Tapi abang dia tahulah bila abang dia tengok, wish, perempuan ni macam tengah menangis. Pandang je ke arah Abang Amirul. Jadi abang dia tak bergerak. Sampailah lembaga tu hilang, abang dia terus meluru naik ke atas, masuk ke dalam bilik. Itu cerita abang dia. Cerita mak dia lagi banyak, Mat. Tapi kita nak pendek kan, tak naklah panjang sangat. Gangguan dia lebih kurang macam tu lah. Bapak dia pun panggil lah ustaz. Okey. Dan ustaz yang datang ni Ustaz Mustahil. So apabila Ustaz Mustahil datang, yang pertama sekali Ustaz Mustahil duduklah dekat ruang tamu. Dan Ustaz mula bertanya kepada keluarga ni, sejak bila benda ni jadi? Mak bapak dia pun tak tahu. Macam mana gangguan ni boleh jadi pun mak bapak dia tak tahu. Amirul lah yang rajin sikit. Dia pergi naik ke atas bilik, dia ambil patung tu. Walaupun pada masa tu Amirul tak tahu adakah patung puteri ni yang menyebabkan gangguan dan benda-benda ni jadi kat dalam rumah. Tapi dia just ambil je lah. Dia nak pendapat daripada Ustaz Mustahil. Dia bawa turun, dia letak dekat depan Ustaz Mustahil. Ustaz, boleh tak Ustaz cek patung ni? Ini hadiah daripada kawan saya. Saya pun tak tahulah sebabkan patung ni ketak kan. Tapi kalau boleh Ustaz boleh cek tak? Okey, Ustaz Mustahil pun cakap okey, tak apa, letak kat atas meja tu. Ustaz Mustahil pun letak. Dan kalaulah ada berdamping kan, ada benda yang dah duduk bersama dengan patung ni, dia akan memberikan reaksi. Ustaz pun start baca ayat suci Al-Quran. Macam biasa Ustaz start baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Tengah baca-baca, disaksikan oleh seluruh ahli keluarga Amirul, termasuklah diri dia sendiri. Terkejut beruk yang tak pakai spender punya terkejut. Kau bayang, beruk tak pakai spender terkejut. Sendiri fikir lah. Macam dalam movie Amirul cakap, patung tu tak ada siapa sentuh letak kat atas meja. Tiba-tiba macam ada angin tolak, patung tu bergoyang sikit, jatuh daripada atas meja. Time tu Ustaz Mustahil terus berhenti baca. Ustaz geleng kepala. Sekarang ni kita tahu memang ada jin yang duduk kat dalam patung ni. Cuma kita nak tahu jin ni jenis yang macam mana, apa yang dia nak. Buatlah sesi rawatan. Dan akhir sekali, menurut Ustaz Mustahil, kita sebagai orang Islam memang tak digalakkan. Memang tak boleh ada patung kat dalam rumah. Malaikat tak nak masuk rumah yang ada patung. So, panda ditolak ke bawah tu sebab rasa macam terkena kat diri sendiri tu. Okey. So, bila dah macam tu, Amirul ingatkan mungkinlah disebabkan dia ada patung tu, jadi jin memang dah masuk kat dalam patung tu lah. Ingatkan itu saja. Ustaz cakap patung ni merupakan belaan. Dia bukannya jin yang duduk kat dalam patung tu saja-saja, tak. Tapi ni merupakan belaan dan dia ada buat perjanjian. Yang lagi membuatkan Amirul terkejut, dia rasa takut, dia rasa marah apabila ustaz tu cakap jin tu merupakan saka. Saka, Mat. Amirul kontak balik Zakaria. Selang beberapa hari dia jumpa Zakaria ni. Time tu pula macam movie juga. Time tu hujan apa semua kan. Masa jumpa Zakaria ni muka dia macam nak tak nak je tau. Dia macam dah tahu kantoi aku ni. Amirul tak cerita banyak lah. Untuk pertama kali dia tak pernah marah si Zakaria. Dia marah, dia maki apa semua. Engkau better bagi tahu aku
patung tu daripada mana kau dapat sebenarnya? Apa benda kau kasih aku Barulah Zakaria buka mulut. Kau ajar tak? Bagi Rizaf kau ajar sebenarnya Zakaria ni. Bukan kau ajar je, pentingkan diri sebenarnya. Dia cakap nenek belah mak dia memang ada saka. Dan saka tu merupakan saka puteri. Dia bukan buat apa bos. Saka puteri ni untuk penyeri wajah dan juga pelindung rumah. Kiranya untuk menjaga rumah. Masa nenek dia nak meninggal, nenek dia ada kasihlah keluarga Zakaria ni satu patung puteri tu tadilah. Dan nenek dia cakap saka puteri ni dia nak pas kepada ahli keluarga Zakaria, terutama sekali dekat Zakaria, sebab Zakaria ni merupakan cucu kesayangan kepada nenek dia. Zakaria tak nak. So nenek dia kasih syarat. Satu cara saja kalau kau tak nak menjadi tuan baru kepada saka puteri, senang saja. Engkau kena hadiahkan patung ni kepada orang yang kau kenal, dan orang ni rapat dengan diri kau. Tapi tak boleh secara paksa. Engkau kena dengar daripada mulut orang ni yang dia bersetuju untuk terima patung ni dengan kerelaan hati dia. Dan Amirul dah buat macam tu. Tapi yelah, sebab Amirul ingatkan hadiah biasa, ingatkan patung kosong. Dia tak tahu patung tu ada saka puteri. Sebab itulah dia terima. Patutlah Zakaria tak habis-habis time kasih tu duk tanya dia, kau suka tak? Kau setuju tak nak ambil patung ni? Amirul tak tahu apa kan. Dia cakap setuju je lah. Okey lah. Okey, boleh je. Aku okey je. Cantik ke? Itu merupakan ikatan tau. Tapi disebabkan si Amirul ni tak tahu yang tu saka, dan saka tu diletakkan, dibiarkan macam tu je, apa yang telah menyebabkan dia ganggu seluruh ahli keluarga disebabkan saka ni tidak dilayan, tidak diberi makan, tidak diasapkan macam mana arwah nenek si Zakaria ni pernah buat. Amirul ni letak kat situ. So saka ni rasa, oi, tuan baru aku ni kau ajarlah, biarkan aku macam tu je. Sebab itulah satu rumah dia kacau. Lepas dah tahu macam tu, yang menyedihkan lah, yang menyedihkan, bermula daripada saat tu sampailah sekarang, menurut Amirul, dia dah tak berkawan langsung dengan Zakaria. Bayang hubungan kawan yang begitu rapat. Zakaria ni pernah jumpa, kenal seluruh ahli keluarga ni si Amirul. Mak bapak dia pun tak izinkan. Mak bapak dia lepas tahu, terus lah red flag. Aku dah tak nak tengok dah kau berkawan dengan Zakaria tu. Kau jangan ajak dia jejak kat dalam rumah ni. Dah patung puteri tu Ustaz Mustahil ambil. Ustaz Mustahil dia baca apa saja, dia hapuskan. Macam mana dia hapuskan? Ustaz Mustahil cakap dia tanam dekat satu kawasan yang Amirul pun ikut lah. Ustaz Mustahil ni dia ada satu kawasan lapang yang Amirul takkan bagi tahu kat mana lah, kan nanti ada pula yang pergi mencari kan. Ustaz tu dah pagar saka tu supaya stay kat situ. Kau dah tak payah dah, tak ada siapa nak kau. Ini tempat kau. Tanam, settle. Lepas dah settle, habis. Lepas dah habis, outro lah. Macam tu je Mat. Tiba-tiba je habis. Tua di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini, lebar pisang ke. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Jeritan dari belakang, kini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang. Cerita seram malam ini, lebar pisang ke. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Terus berputar, suasana makin mencekam. Rasakan seram menyebar, detak jantung tak terpendam. Level pisang.
jeritan dari belakang. Dingin terasa di tulang, tiba-tiba hilang bayang. Gelisah menyerang,